Tahukah anda, ada kereta api di India yang begitu padat sehingga ada penumpang terpaksa bergantung di pintu atau duduk di atas bumbung. Sistem kereta api di India ialah salah satu rangkaian terbesar di dunia yang dikendalikan oleh Indian Railways. Setiap hari, lebih 20 juta penumpang menggunakan kereta api untuk pergi bekerja, belajar dan pulang ke rumah. Di bandar besar seperti Mumbai, kereta api sering menjadi pengangkutan utama bagi jutaan pekerja. Pada waktu puncak, keadaan di dalam gerabak boleh menjadi sangat padat sehingga hampir tiada ruang untuk berdiri. Disebabkan terlalu ramai penumpang, ada juga yang bergantung di pintu kereta api ketika perjalanan. Walaupun keadaan sangat sesak, sistem kereta api ini tetap menjadi nadi utama pengangkutan bagi rakyat India. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan di negara dengan populasi yang sangat besar memerlukan sistem pengangkutan yang digunakan oleh jutaan orang setiap hari. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu. Negara mana lagi yang anda nak saya ceritakan fakta menarik? Cuba tulis di ruangan komen.